walaupun homemade tapi still lagi orang tak berapa nak menarik dengan Yazid Burger ni. Jadi bila saya tanya kat kawan-kawan yang lain, kalau kamu nak makan burger, burger besar mana yang kamu nak makan, bila diorang tunjuk setakat besar ni je, bila saya cakap kalau besar ni burger kamu nak makan tak? Saya kata gila, mana ada orang buat. Daripada gila ni lah dia punya tercetusnya kita nak keluarkan burger super size tu. Daripada orang mula-mula tak percaya pada zaman tu, bila kita keluarkan burger besar, orang cakap adopt Photoshop, orang cakap edit. Tapi bila kita keluar kat Facebook kita Yazid Burger, kat situ adalah 2-3 media nampak burger Yazid ni memang betul-betul real, bukannya burger mainan, bukan burger tipu. Jadi bila media dah cover, kat situ yang perniagaan kami naik lah. Biasa waktu kami first jual burger super size ni daripada 30 kilo, 20 kilo sehari. Bila media masuk cover kita punya cerita tentang burger super size ni, kita boleh pergi sampai ke 200 kilo, 300 kilo. Bila keluar jalan-jalan cari makan, kita boleh pergi sampai 500 kilo sehari.